kali 4. Harga untuk tingkap satu dekat ruang tamu ni RM816. Aku pilih kaca jenis tempered Untuk glass. pintu tingkap ni dia ada 3 jenis kaca. So yang ini aku buat perbezaan. Yang atas ni adalah kaca biasa. Kita orang ketuk 2 kali je dah Yang pecah. bawah sekali ni adalah kaca laminate. Dia pecah juga tapi dia jadi tumpuk dan dia punya kaca tu susah nak keluar. Dan yang paling mahal sekali antara yang lain adalah kaca tempered yang ada stiker warna hijau. Kaca ni memang susah pecah. Dah ketuk-ketuk pun tak pecah. Kena hentakan yang kuat dan dia terus berderai sekali semua. So dia selamat kepada orang yang ada anak kecil dekat rumah. Kalau kita punya tingkap pecah, dia tak cepat luka lah. Kalau yang kaca biasa, dia punya pecah dia serpihan dia besar-besar. Kaca tempered ni pun sebenarnya bagus juga. Bila dia pecah, dia susah nak keluar. Dia pecah pun dia masih lagi stay je dekat situ. Setiap kaca ni harga dia berbeza-beza dan ikut ketebalan yang kita ambil juga. Okay, next adalah balcony. So sebenarnya rumah aku ni tak ada balcony. So kita orang pecahkan car porch tu jadi luas dan tambahkan dalam 6 kaki untuk kita orang nak buat balcony. Untuk level atas ada 3 tingkap yang saiz 4x4. Ada satu folding door yang saiz 8x8 yang aku tukar semua bilik tingkap saiz yang sama 4x4. Harga dia RM1,968. Dan ada satu tingkap kecil yang ini ada built-in line. Kita tak payah pasang langsir sebab dia dah attach sekali dalam tu. Untuk tandas pun aku tukar, tandas atas dan tandas bawah. Untuk tandas ni 4x2 saiz dia, harga dia RM408. Folding door atas ni aku ambil yang lain sikit. Dia tak sama macam yang bawah. Yang ini ada 3 panel sahaja. Saiz dia 8x8 kaki. Harga untuk folding door atas RM6,320. Total cost yang aku keluarkan untuk tukar pintu dan tingkap satu rumah RM23,000.